Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazlina Uzmat dari SMK Mergung akan menerangkan tajuk Sains Tingkatan 3 Bab 1 1.2 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia. Tajuk hidung. Objektif pembelajaran 1.2.1 melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. 1.2.2 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. 1.2.4 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. 1.2.5 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Struktur hidung. Hidung adalah organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Terdapat lebih kurang 10 juta sel deria bau yang terletak di bahagian atas rongga hidung. Fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impas saraf. Impas saraf ini kemudiannya dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya ditentukan jenis bau. Bagaimana bau dikesan? Bahan kimia dalam udara akan memasuki rongga hidung melalui lubang hidung. Bahan kimia ini akan melarut dalam mukus untuk merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impas saraf. Impas saraf akan dihantar ke otak melalui saraf olfactory. Otak akan mentafsir maklumat sebagai bau. Berikut adalah kuis. Apakah organ deria bau? Hidung. Namakan bahagian hidung yang menerima rangsangan bau. Sel deria bau atau reseptor bau. Di manakah terletaknya reseptor yang peka terhadap rangsangan bau? Di bahagian atas rongga hidung. Reseptor bau sentiasa lembap dengan kewujudan mukus. Apakah fungsi mukus? Membolehkan bahan kimia dalam bau larut di dalamnya dan merangsang sel-sel deria. Mengapakah hidung tidak berfungsi dengan baik ketika kita menghadapi selsema? Kerana reseptor bau diselaputi oleh lapisan tebal mukus. Penutup. Kita patut mensyukuri organ deria hidung yang dianugerahkan kepada kita. Sekian, terima kasih.